Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah taufik dan hidayahnya dikurniakan kita dapat bersama-sama dalam majlis yang mulia ini, iaitulah majlis nuzul Al-Quran dan haul badar. Tak lupa juga dalam majlis ini iaitulah kita akan membaca sekali, iaitulah haul Sidi Muhammad Alwi Maliki Al-Hasani. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang sangat penting yang harus kita sentiasa mengingatkan, sentiasa ingat. Yang penting sekali apa dia? Iaitulah nuzul Al-Quran. Kerana Quran itulah tempat kita menjadikan ianya sebagai pedoman, tempat kita menjadikan ianya sebagai rujukan kita, tempat mana hukum hakam kita semua keluar daripada Al-Quran. Maka di situ wajib untuk kita mengambil beratkan mengenai Al-Quran. Jadi inilah juga harus kita mengingatkan bahawasanya haul ahlul badar, yang mana sesuatu peperangan yang pertama yang diperjuangkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah haul ahlul badar, iaitulah yang berlaku pada 2 Hijrah pada bulan Ramadan, di mana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam apabila setelah berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, kafir Quraisy mengambil, merampas harta-harta mereka yang ditinggalkan di kota Mekah dan jualkan harta mereka di bumi Syam. Jadi di situ para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peperangan yang amat penting sekali bagi umat Islam. Kerana kalau berlakunya kekalahan dalam peperangan ini, iaitulah bermaksud Islam tak ada lagi di muka bumi ini. Kerana peperangan ini umat Islam hanya sejumlah 314 atau 313 orang sahaja, tapi orang kafir Quraisy dalam rombongan 1000 orang, masya-Allah. Jadi di situ para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menghadirkan hati kita dalam majlis yang mulia ini, jaga adab-adab kita. Inilah yang mana disuruh oleh baginda Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, wadzakirhum biayyamillah, dan ingatkanlah kalian di antara kepada mereka kepada hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nuzul Al-Quran, Quran itulah sesuatu perkara yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran apabila turunnya pada hari Jumaat, Jumaat itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya sebagai sayyidul ayyam. Apabila Al-Quran diturunkan dalam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khusyukkan hati kita. Marilah kita mulakan majlis ini dengan kita beri salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana seperti mana kita mengetahui, kita dalam majlis nuzul Quran kita memperingati akan turunnya Al-Quran, tapi bahkan hakikatnya kita mengingati akan siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, itulah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari khusyukkan hati kita, pejamkan mata kita, dan kita beri salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu
عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، مدد مدد يا رسول الله. Dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan mikrofon ini kepada Ustaz Hasanuddin untuk memberikan sedikit pencerahan dan membacakan nama-nama Ahlul Badar insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Yang mengikut dalam masjid, yang mengikut juga di atas di dalam talian, kita ucapkan alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah SWT memilih kita pada hari ini, pada waktu yang penuh barakah ini, iaitu asar Jumaat. Waktu asar dah, di antara asar dan maghrib itu antara waktu yang paling mulia, asar, waktu asar. Kemudian pada hari Jumaat lagi Asrul Jum'ah, waktu yang dipanggil sebagai Sa'ah Fatimiyah, waktu di mana Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan inilah saat Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita dapat mengimarahkan di antara waktu asar dan maghrib pada hari Jumaat. Bab kata tok-tok guru kita, la tabki ala man mat walakin ibki ala asril jum'ati idza fat. Jangan kau nangis atas seorang yang telah meninggal, tapi nangislah kalau asar hari Jumaat itu tertinggal. Kalau saya ulangi sekali lagi, jangan menangis kalau ada orang itu meninggal, tapi menangislah kalau hari asar hari Jumaat itu kau tertinggal. Maksudnya di situ adalah pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala dah simpankan pada waktu asar hari Jumaat itu terlalu besar. Laisal musabu man hurimas man laisal musabu man faqadal ahbab, innamal musabu man hurimas thawab. Tidaklah yang ditimpa musibah orang yang meninggal ahli keluarganya, tapi yang ditimpa musibah itu adalah yang diharamkan daripada pahala. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, dapatlah kita menghidupkan waktu di antara asar dan maghrib pada bulan Ramadan pada hari Jumaat ini, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keduanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan hari ini untuk kita sama-sama memperingati haul ahli Badar. Haul ahli Badar, sahabat baginda Nabi SAW yang telah menyertai peperangan Badar, di antara mereka yang syahid dan di antara mereka yang diteruskan. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka yang menemukan syahadah, syahid, di antara mereka yang dikurniakan kemenangan. Kedua-duanya mereka, kedua-dua golongannya, kami bertawasul mohon kemuliaan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan mereka, demi keberkatan ahli Badar, semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita bertawasul dengan keberkatan ahli Badar, semoga dengan keberkatan mereka Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sedikit mengenai fadilat ahli Badar, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Diriwayatkan faminha anna Jibril alaihi salam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'uduna ahla badrin fikum qala man min afdalil muslimin aw kalimatin nahwaha qala Jibril wa kadzalika man syahida badran minal malaika.
Summa qala, kemudian diriwayatkan teman rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sabda baginda Nabi SAW, ittala Allahu ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu dhunuba faqad ghafartu lakum aw qad wajabat lakumul jannah. Fadilat ahli badar, teman rahmat Allah sekalian, baginda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala ittala'a, memandang kepada sekalian ahli badar, 313 sahabat itu. Allah SWT memandang kepada mereka. Allah SWT sebutkan, i'malu ma syi'tum, wahai ahli badar, lakukanlah apa sahaja yang kamu inginkan. Daripada sekarang hinggalah kamu meninggal, lakukanlah apa yang kamu buat. Kerana apa? Faqad ghafartu lakum, aku dah ampunkan dosa-dosamu dan aku dah wajibkan kamu masuk ke dalam syurga. Begitu teman-teman rahmati Allah sekalian, fadilat ahli badar itu sangat-sangat mulia. Orang-orang sahabat-sahabat yang menyertai ahli badar itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua qala wa jaa an katsirin minal ulama anna tilawata asma'ihim wa tawassula biha wa kitabatuha wa hamluha wa ta'liquha fi dauri sababul hifzi wa nasri wal fatah. Ini sangat penting. Para ulama mengatakan, teman-teman rahmati Allah sekalian, bahawa membacakan nama ahli badar. Ini sebelum ada orang mengingkari pembacaan, sebelum ada orang kata ustaz ini mana boleh dan sebagainya, nanti dulu. Para ulama kita telah mengajarkan anna tilawata asma'ihim, membaca, hanya dengan membaca nama-nama mereka, kemudian bertawassul dengan mereka, bertawassul mengambil keberkatan dengan mereka, kemudian menulis nama-nama mereka itu dan mengangkat tulisan-tulisan nama, maksudnya mengangkat kitab-kitab yang bertulis nama-nama mereka, dan juga kita gantungkan dan sebagainya. Itu semua adalah sebab kemenangan, itu adalah sebab kita terjaga oleh Allah dengan Allah SWT, itu adalah sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memenangkanmu wahai Muhammad dan para sahabatnya pada ahli badar, ketika itu kamu semua sedang kecil, azillah, kecil dan lemah. Tapi Allah Taala, iz yumiddukum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin, Allah SWT turunkan 3,000 malaikat, 3,000 malaikat untuk menyertai peperangan Badar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita mempunyai asas yang sangat kuat atas majlis kita pada petang ini untuk kita sama-sama memperingati nama-nama ahli Badar. Just by mentioning their names, it is a factor of Allah SWT sending us nasr, kemenangan, pembantuan, hidayah, taufik from Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama mari kita hadirkan hati kita, hadirkan sanubari kita. InsyaAllah kita akan bacakan nama-nama ahli Badar. Boleh kita tunjukkan dekat slide, insyaAllah ta'ala. Kita akan bacakan kitab Jaliyatul Qadar. Jaliyatul Qadar itu, maksud Jaliyatul Qadar itu adalah kita panggil sebagai penghilang kesedihan. Penghilang kesedihan apabila kita menyebutkan nama-nama ahli Badar yang ditulis oleh Sayyidina Imam Ja'far Al-Barzanji. Kita sering dengar tentang Maulid Al-Barzanji. Imam Barzanji juga menuliskan maulid khas untuk ahli Badar, namanya Jaliyatul Qadar. Dan kitab ini ditahqiq juga oleh tuan guru kita yang hari ini merupakan haul bagi untuk kita memperingati kewafatannya juga, iaitu Buya Maliki. Buya Maliki siapa? Sayyidina Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah, merupakan datuk kita dalam keilmuan. Apa maksud datuk kita dalam keilmuan? Kita semua menganggap almarhum ayanda kita Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahir Jumaat adalah sebagai ayanda kita, adalah sebagai guru kita. Jadi sekarang ini guru, the teacher of our teacher, guru bagi guru kita, guru bagi almarhum ayanda Ustaz T.M. Fauzi, gurunya adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan hari ini juga kita memperingati haulnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala melimpahkan barakah demi barakah, lapisan-lapisan barakah, curahan-curahan rahmah dan maghfirahnya berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membacakan suratul Fatihah khusus ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ali baitihil mutahharin wa ashabihil muttaqin wa sadati sufiyati aina makanu wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani wal arifi samadani asy-syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi kutub da'wati wal irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Ali Haddad, wa ila ruhi
صاحب جالية الكدر سيدنا الإمام جعفر البرزنجي، وخصوصا إلى روح صاحب التحقيق سيدي محمد بن علي الملك الحسني، وخصوصا إلى أسماء أهل بدر على ما نحن فيه، أن الله يتغشاهم بالمغفرة والرضوان، وأن الله يدخلها لفسح الجنان يا حنان يا منان. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدرية وافت ببرهان بهر أحدية في سردها سر ظهر صلى الله عليه. جمعت لأسماء الذين سموا ذرى متن العلا في المجد من صحب غرار صلى الله عليه. جنيت فواكهها الجنية من جنى بدرية أهدية طابت ثمار صلى الله عليه. ساقي وواسقها النضيدة جعفر سنو الذي أدنى جناها واختبر صلى الله عليه. لكن من النسب الشهيرة جردت في جلها لتكون أوجز مختصر صلى الله عليه. فنثرت كل اسم بها بعلامة قرنت بذكر أبيه تغني من نظر صلى الله عليه. فمهاجريه معلما هو بميمه وكذا بأو أوسيهم في المنتشر صلى الله عليه. والخزرجي بخائه وكذا الشاهد بشينه من فوق نظم مبتكر صلى الله عليه. لله قوم قد حبوا بفضيلة قطعوا بها أطماء قوم أخر صلى الله عليه. فبخل لهم فالله قد قال اعملوا ما شئتم فالذنب منكم مغتفر صلى الله عليه. منظومة شرفت سمت بنظامهم وسنا لقد وسمت بجالية الكدر صلى الله عليه. حسن حصين من خطوب أوجلت من يستجير في المعضلات بها يجار صلى الله عليه. قد جربت بين الأنام تلاوة أيضا وحملا في الإقامة والسفر صلى الله عليه. فلكم بها أغنى فقيرا ذو الندى ولكم بها عبدا كثيرا قد جبر صلى الله عليه. وختمتها متوسلا ببقية الأصحاب إجمالا وسادات خيار صلى الله عليه. والتابعين لهم كذاك أئمة لشريعة الهادي الممجد هم وزار صلى الله عليه. فاذهب إليها إن كربت بكربة يوما ولازمها العشايا والبكار صلى الله عليه. وابدأ بأول شافع ومشفع طه المرجى المصطفى خير البشر صلى الله عليه. غب الثناء على المهيمن والصلاة تعالى الرسول وكل بنظم كالدرار صلى الله عليه. عال وغال ذي قواف جمة رائية من كامل عذب زخار صلى الله عليه. ربي بسيدنا محمد الأبر خير البرية من به شرفت مضار صلى الله عليه. سلم عليه وسلم هم الصبا أزكى صلاة دائما لا تنحصر صلى الله عليه. فبجاهه وهو المشفع في الورى يوم المعاد إذا تاه الخطب الأمر صلى الله عليه. إني سألتك وهو أفضل من سئل به ومن أثنى عليك ومن شكر صلى الله عليه. وبأفضل الأملاك سيدنا الذي بالوحي قد وافى إلى خير البشر صلى الله عليه. وكذا بميكائيل سيدنا الرضا من فضله بين الملائك معتبر صلى الله عليه. وكذا بإسرافيل سيدنا الذي بالنفخ يوم العرض في الصور اشتهر صلى الله عليه. وكذا بسيدنا الذي حاز العلا وبقبض أرواح الخلائق قد أمر صلى الله عليه. الذين مع الرسول محمد في يوم بدر جاهدوا مع من كفر صلى الله عليه. وصديقه الصديق سيدنا أبي بكر خليفته المقدم في الخبر صلى الله عليه. وبفاتح الأمصار في غزواته مصباح أهل الخلد سيدنا عمر صلى الله عليه. وكذا بذي النورين سيدنا الفتى عثمان من وردت بمدحته الزمار صلى الله عليه. وكذا بباب مدينة العلم الفتى
كرار سيدنا علي ذي الفخر صلى الله وكذا عليه بطلحة والزبير رحى الوغى وكذا ابن عوف عبد الرحمن الأبار صلى الله عليه وكذا بسعد مع سعيد والأمين أبي عبيدة من بمعروف أمر صلى الله وكذا عليه بعم رسولك المختار ليث الله حمزة من سما وسطى وكار صلى الله والحارث عليه الأوسي ثم بمالك وسليمهم وبسالم مكرسوار صلى الله وبثقفهم وبجابر وجبيرهم وبجابر وأنيسهم أسد الظفار صلى الله وبعامر وبعائد وبعامر من جرع الأعداء كأسا ما أمر صلى الله عليه والحارث الأوسي ثم هريثهم والحارث المولى وعتبة من بتار صلى الله عليه وبكعبهم وبعاصم وصهيبهم وبلالهم ذاك المؤذن في السحار صلى الله وبجيرهم وبعاصم وخبيبهم وبشيرهم وبسعدهم ذاك الأبار صلى الله وتميمهم وسليمهم وتميمهم أيضا وربعي وسعد من ظفار صلى الله وإياسهم وبأوسهم والأرقم البدري مع أنسة مبيد من ابتذاقر صلى الله أيضا وبالعجلان ثم عديهم وسراقة السامي الذي ثم انتبار صلى الله وسنانهم وبسهلهم وبسبرة الأبطال أرباب الأعنة والوتار صلى الله والنضر عليه والنعمان من شهدت لهم ثم المشاهد والأثار صلى الله وبزيدهم عليه وزيادهم وبمعبد وأبي خزيمة من له الدين شهر صلى الله وزيادهم عليه وبسهلهم وشهيدهم صفوان من في الخلد قد أضحى وقار صلى الله وقتادة عليه الأوسي مع سلمة كذا أنس وأقبة ثم أتبة ذو الخفار صلى الله وبسهلهم عليه وخداشهم وخراشهم من أثخنوا بالسمر وخزا من دبر صلى الله وبعامر وبمالك وبمرثد وبمالك وبمهجع مولى عمر صلى الله ومعتب عليه وبمعمد وبمعقل ومعتب ومعادهم أهل الصدر صلى الله وكذا عليه قدامة معرفة من سما وبخالد وبثابت يوم الوغار صلى الله وبمعمر وكذا بعبد الله مع خلادهم وكذا بعبد الله ذاك المختبر صلى الله عليه والحارث الأوسي ثم برافع وبذي الشمالين الشهيد من اشتهر وكذا بحارثة الهزبر مع البراء كذا ببسبسة المجيد المؤتبر والأخنس المولى وعصمة مع تميمهم وأسعد مع أبي من بتر صلى الله عليه ومحمد ومحرز وبثابت ورخيلة السيد الجحاجيح الغرار صلى الله عليه وبزيدهم وبوهبهم ويزين من كسب الشهادة وهي أربه من تجار وكذا بمسعود وعتبة مع عبيدهم وخارجة الذي بدم نثار وكذا بثعلبة العضد فرمن كما أيضا وبالمقداد مع زيد الوطار وكذا أمارة والحسين وأوسهم وأبو هذيفة مع أمارة من فخار أيضا بخلاد ومسعود كذا عكاشة السامي ببشراك القمر وبحاطب ثم الحباب وحاطب من ثم صدقه النبي بما اعتذر وكذا بفروة مع يزيد وثابت يوم التقى الجمعان والكفر زجار وسنانهم والحارث البدري ثم سوادهم وصبيحهم صيد الظفر وكذا عبادة ما خليفة منهم وأبي لبابة قاسم أهل الدعار وعميرهم ومعوذ وسليطهم ومعاذهم تالي الكتاب المستطار وبسعدهم وبزيدهم وبثابت من قد سموا بدو البرية والحضار وعويهم وإياضهم وبجبرهم وكذا بعبدة ثم عمار الخيار وكذا بشماس وجبار الوغى وأب لحبة ثم عمرهم الأغار وبعمرهم وخنيسهم وإياسهم صحب الذي 70 كالقتلى أسار وبزيدهم وبسعدهم وزيادهم من صيروا الباغي أذل من اليعار وكذا المجذر ثم غنام معا وكذا نعيمان الفتى حسن السيار والحارث الأوسي ثم بعاقل من بالشهادة حل أحسن مستقار وكذا بحياث ولبدة مع أبي أيوب ثم معتب صحب المبار وعطية البدري مع صيفيهم وكذا أبو داود من ثم
ثم انتصر وكذا أبو مخشي وعبد الله ثم سواد البدري إنسان البصر أيضا أبو شيخ كذا بخزيمهم وكذا بخباب وذكوان الأبار وكذا أبو قيس وعبد الله ثم الحارث الزحاف في يوم المفار وكذا بعبد الله ثم برافع وكذا بعبد الله ذي البأس الأمار وأبي لسبرة ثم عبد الله ثم بحمزة المردي إذا الحرب استعار وكذا بمسعود وعبد الله مع عباد كالشهم الذي ليلا جار وأبي قتادة ثم عبد الله ثم الحارث المولى وعباد اللبار أيضا أبو سلمة كذا ومعاذهم وكذا وديعة من لذيل المجد جار ويزيد والنعمان ثم عميرهم وكذا بعبد الله من منها النظار وأبي لكبشة ثم عبد الله ذلك الليث زمر للصفوف إذا فطار وكذا بعبد الله ثم بوهبهم والفاكه البدري أرباب اليسار وبعامر ثم الطفيل وعامر من أثخانوا الأعداء وخزا ما أمار وعصيمة البدري مع خلادهم وهلالهم وكذا بعمس من قهار صلى الله عليه وبواقد وبهانئ والحارث الأوسي ثم يزيد من جلى وسار ويزيد مع ودقه وعبد الله ثم سائب المولى فتى فتك كهار وبقيسهم وأميرهم وبكعبهم وأبي سنان من لظى الهيجا سجار والحارث المولى وعبد الله ثم عبيدهم وعميرهم من قد شتار وكذا أبو الهيثم خبعثنة الشرى وكذا بعبد الله منهم من بسار ويزيد مع أمر وعبد الله ثم الحارث الأوسي مردي من ذخار وعميرهم وعبيدهم وكذا بعبد الله مع سلمة مصيرهم عبار وكذا بعبد الله ثم عبيدهم خدن الشهادة وهي أفضل من دخار وأبي لخارجة الذي دانت له قنن المفاخر فامتطاها وانتبار وبعبد ربه والطفيل وقيسهم وكذا بعقبة للعدا من قد نحار وكذا أبو الأعور وقيس منهم وكذا أبو مرثد وعمر من دحار وكذا بضمرة مع أبي خلاد مطعان قرم هزبري ضأر زفار وبسعدهم وبسهلهم وبسعدهم وبعامر ثم الطفيل المنتصر أيضا وبالنعمان والنعمان مع سلمة ببدر من ظفر وأبن لحنة ثم عبد الله ثم بقتبة السامي لديك من استقر وكذا بعبد الله ثم بعمرهم وأبن لطلحة من هنالك قد عكار وكذا بعبد الله ثم معاذهم وبعمرهم من كر يوم الكفر فر والمنذر البدري ثم المنذر بن محمد وبسعدهم من قد أطار وبعمرهم وكذا بعبد الله من أردى أبا جهل فصار إلى سقار أيضا وبالبدري منهم مصعب وبسعدهم وكذا رفاعة من نضار وكذا عبيدة ثم ثعلبة الذي بالعضب بدد جيشهم فغدا شذر وبمالك ثم الربيع ومالك وخليدهم وبرافع من قد بدر وكذا بمسعود وخولي وخوات ومسعود وخباب الوعار وبثابت وبخالد وبمالك وسماكهم وكذا بخلاد الزمير ومعوذ وشريكهم وشجاعهم أيضا وبالضحاك أقمار الصور وكذا بعبد الله ثم بعوفهم وأبي مليل مع طليب من كسار وسهيلهم وحرامهم وبسعدهم وكذا بثعلبة الهزبر المشتهر وبعبد الرحمن كذا وبعامر وسراقة البدري قاسم من فجار والحارث البدري مع بدلاجهم وسهيلهم وسليمهم خدن الوزار وبعمرهم وسويبد وبسعدهم وكذا أبو مسعود الصيد الغرار وأبو حبيب ثم عقبة والفتى عتبان من صرعوا الأعادي في الحفر وبنوفل وبراشد وكذا أبو ضياح الفتاك فيهم من أصار وأبو لسرمة ثم عبد الله مع سفيان مع أمر ببدر من ثأر وبمعنهم وبسالم وبمالك وبمعنهم وحبيبهم ذاك الأغر وبعاصم وبعامر وبعاصم من قد حبوا فضلا وأجرا قد وفار وكذا رفاعة مع ربيعة من سما وعميرهم وكذا بعمر من فخار وأبي دجانة ثم حارثة الفتى وكذا بعتبة من حبوا حور الهوار وكذا بمسعود مع النعمان ثم هبيلهم وكذا بعثمان الأبار ومبشر وبسعدهم وببشرهم أيضا وبالضحاك
الضحاك ثم أبي اليسار صلى الله عليه وبشاهد أهد سألتك كلهم من لشهادتي فاز ثم ومن حضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع
طالب منا ودفع مساءة عنا بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan pembacaan ditilawahkan nama-nama ahli Badar, mudah-mudahan dengan tawassulnya dengan ahli Badar, mudah-mudahan dengan berkumpul kita di majlis ini menyebutkan, mengingatkan tentang ahli-ahli Badar, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua ahli Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'allahu ala ahli Badrin." Allah Subhanahu wa taala memandang kepada ahli Badar, lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai ahli Badar, lakukanlah apa yang kamu suka kerana aku telah mengampunkan segala dosa-dosamu. Lakukanlah apa yang kamu inginkan kerana aku telah mewajibkan ke atasmu syurga." Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkatan ahli Badar ya Allah, ya Allah, dengan keberkatan ahli Badar ya Allah, dan juga ketua ahli Badar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, ya Allah, kami bergelumang dengan dosa ya Allah, kami tenggelam dalam lautan noda ya Allah, kalau bukan kau yang ampunkan kami, tidak ada yang lain mengampunkan kami ya Allah, ya Allah, dengan keberkatan, dengan tawasul, dengan kemuliaan ahli Badar ya Allah, ya Allah, kau kurniakanlah kami kemenangan dalam berperang dengan hawa nafsu kami ya Allah, kurniakanlah kami kemenangan dalam berperang dengan iblis dan syaitan ya Allah, kurniakanlah kami kemenangan atas musuh-musuh Islam ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami daripada kemalasan kami ya Allah, bangkitkanlah kami daripada kelalaian kami ya Allah, bangkitkanlah kami daripada tidur kami ya Allah, sedarkanlah kami ya Allah, kurniakanlah kami kemenangan daripada dalam, kemenangan dari luar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, saya kembalikan mic kepada Ustaz Fawaz insya-Allah. Alhamdulillah, berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nama-nama ahli Badar yang kita telah membacakan tadi. Kita dah mendengarkan akan fadilat-fadilatnya, bagaimanakah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi di situ para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berlaku apabila peperangan Badar itu sendiri. Jadi para jemaah, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah berhijrah mereka umat Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah, jadi setelah puluhan tahun bertahan daripada caci maki orang-orang kafir Quraisy, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berhijrah bersama para sahabatnya ke kota Madinah pada tahun 2 Hijrah. Maka di situ apabila keluarnya mereka daripada kota Mekah, mereka tidak membawa bersama mereka keseluruhan barang daripada harta-harta benda mereka. Mereka tak membawa barang-barang mereka yang ada daripada dalam rumah, hanya cukup sehelai kain pasang pakaian, hanya cukup untuk perjalanan mereka sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi di situ para jemaah dirahmati Allah, sudah tentunya harta-harta barang mereka sudah ditinggalkan di kota Mekah, tapi bukan itu mereka tinggalkan hanya semata-mata tinggalkan sebegitu, bahkan dengan penuh harapan untuk mereka pulang kembali mengambilkan harta-harta mereka semula. Tapi apabila mereka berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dapat berita bahawasanya kafir Quraisy memecahkan masuk dalam rumah mereka dan mengambil merampas semua harta-harta mereka dan menjualkan semua harta-harta mereka di kota Syam, iaitulah kota Syria, kota Jordan dan sebagainya. Maka di situ umat Islam pun mengadu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mendengarkan khabar bahawasanya Abu Sufyan dalam perjalanan pulang membawa harta, iaitulah setelah dapat menjual membawa harta-harta kemenangan, iaitulah harta-harta menjual harta umat Islam. Sesungguhnya harta mereka seperti mana? Seperti 30
unta yang hanya mencukupi 30 unta membawakan harta-harta mereka. Jadi di situ umat Islam pun mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka muhajirin berkatakan, wahai Rasulullah, harta-harta kami semua dirampas dan dijual. Maka di situ apa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Maka di situ Nabi pun kumpulkanlah bala tentera untuk merampas semula harta-harta yang telah dirampas oleh kafir Quraisy. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan mereka Abu Sufyan pun terima mesej berita bahawasanya umat Islam sedang dalam perjalanan melalui ke kawasan Badar, iaitulah kawasan yang mana Abu Sufyan akan lalu untuk perjalanannya pergi menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi di situ Abu Sufyan dapat tahu umat Islam dah siap dengan bala tenteranya, they have get ready with their soldiers, dan jadi Abu Sufyan pun hantarkan messenger pergi kepada Mekah untuk siapkan bala tentera. Jadi orang Mekah bila Abu Jahal dapat this message bahawasanya umat Islam have get ready for preparation untuk war dengan kafir Quraisy, maka di situ Abu Jahal pun kumpulkan secepat mungkin orang-orang kafir untuk melawan dengan umat Islam. Dan mereka dapat kumpul berapa ramai? Dalam 1,000 orang kafir Quraisy dapat dikumpulkan, masya-Allah. Jadi begitu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila umat Islam dalam perjalanan menuju ke Badar, Abu Sufyan pun dapat idea yang lain. Aku boleh jalan dari kawasan lain lah, aku boleh skip daripada kawasan Badar ni supaya tak bertemu dengan umat Islam. Jadi di situ para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita tu pun sampai kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang caravan yang membawa harta umat Islam tu, mereka dah tak lalu lagi dekat kawasan Badar. Tapi orang-orang kafir Quraisy masih nak inginkan untuk pergi ke kawasan Badar untuk memerangi umat Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi Nabi SAW pun mesyuaratlah dengan sahabat-sahabatnya. Apakah pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku? Jadi bangunlah seorang muhajirin. Ya Rasulullah, sekiranya umat Nabi Musa AS mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhan kau kepada Nabi Musa. Pergi kau bersama Tuhan kau perang dan kami menunggu di sini sahaja. Tapi kami tidak ya Rasulullah. Kami akan mengatakan kau pergilah bersama Tuhan kau dan kami akan bersama kau berjuang dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah umat Islam pun teguh untuk meneruskan perjalanan walaupun tak ada harta di kawasan situ, tapi tetap menuju mereka keluar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas mereka punya telah komit bahawasanya mereka akan keluar perjalanan itu untuk berperang. Jadi di situ Abu Jahal pun rasa happy, umat Islam nak datang juga ni, padahal umat Islam hanya segelintir je, hanya 313, hanya 314 orang. Tapi Abu Jahal pun merendahkan umat Islam. Tapi apabila berlakunya peperangan, apa yang terjadi? Kemenangan atas umat Islam, Masya Allah. Sebab itulah apabila berlakunya peperangan ni para jemaah dirahmati Allah, bukan jumlahnya yang dilihatkan, bukan alat-alat tenteranya yang dipandangkan, dikuasakan. Orang kata tu, kau ada alat bolehlah, tapi kalau ada alat tak tahu nak gunakan, nak buat apa pun. Jadi begitu para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ada banyak pun bala tentera, tapi yang tak tahu perang, buat apa? Yang mana tak kuat semangat, yang mana tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senang akan mundur, mereka akan jauh, akan mudah kalah. Jadi di situ umat Islam mereka telah diridai dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada ahli Badar. Jadi di situlah kita mohon, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah saksikanlah kami ya Allah, kami sayang kepada ahli Badar ya Allah, kami sayang kepada baginda kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami, teguhkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah, bantulah kami untuk menghidupkan Islam dalam hati kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, jadikanlah
kami hamba-Mu yang kenang akan jasa para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi begitu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila berlakunya peperangan, hanya 12 orang sahaja daripada umat Islam yang mati syahid. Manakala yang masih hidup berapa? Masih lagi ada 302 orang ataupun 301 orang, masya-Allah. Jadi di situlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran yang harus kita mengambil iktibar daripada keteguhan keimanan para sahabat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jangan sesekali merendahkan orang-orang lain ataupun jangan merendahkan sesiapa pun di kalangan kita ini. Itu yang sangat diharapkan dijauhkan daripada diri kita. Apabila kita merendahkan orang, bermakna dalam hati kita masih ada lagi sifat takabur, masih ada lagi sifat riya, sifat bangga diri aku ni orang yang bagus, aku ni orang yang bercukup. Jadi di situ para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sesekali letak dalam hati kita ni merasa cukup dalam hati kita. Jangan sesekali rasa aku punya amalan ni dah cukup. Orang lain baru nak buat ni, aku dah cukup dah bagus dah. Itu dah termasuk sifat syaitan. Jadi syaitan ni para jemaah yang dirahmati Allah, siapa bapaknya syaitan? Itu Azazil. Jadi Azazil ni apabila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Kerana dia hidup di dalam syurga. Setiap tapaknya dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang keluar daripada mulutnya semua memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu sahaja ujian, bahawasanya satu daripada orang daripada ahli syurga akan masuk ke dalam neraka. Jadi para malaikat pun tak tahu siapa di kalangan mereka ni akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka semua pergi antara satu sama lain, sampai mereka di antara mereka pun tak tahu nak minta tolong, pergi jumpa ke Azazil. Jadi bila minta tolong kepada Azazil dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk para malaikat, tapi dia lupa diri dia. Dia tak doa untuk diri dia untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada masuk api neraka. Jadi disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala campak dia masuk ke dalam neraka. Waliyahzubillah min zalik. Jadi itulah sedikit para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kisah Ahlu Badar ini. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini adalah malam nuzul Al-Quran. Apakah nuzul Al-Quran? Nuzul itu maksudnya turunnya Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran diturunkan sebanyak 3 kali, tiga darajah, 3 martabat. Jadi yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Jadi itu berlakunya bila? Berlaku pada nisfu Sya'ban. Jadi apabila malam 17 Ramadan, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz pergi ke langit dunia, ila sama'id dunya. Jadi dari sampai ke sama'id dunya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril untuk sampaikan ayat demi ayat ataupun surah demi surah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. 23 tahun, masya-Allah. Jadi di sinilah belum terlambat. Kalau kita kata ustaz, susahlah nak hafal Quran, lamalah nak hafal Quran. Tak lama. Sekarang kau kata kau lama nak hafal Quran, tapi asalnya Quran itu memang diturunkan perlahan-lahan sehingga 23 tahun baru khatam. Maksudnya kalau kau nak hafal mengambil masa 23 tahun, lepas 23 tahun itulah baru kau boleh cakap kau lama nak hafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab memang style Al-Quran tu untuk masuk perlahan-lahan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, banyakkanlah kita membaca Al-Quran. Jangan kita mengambil indah dengan Al-Quran. Jangan itulah yang dibimbangkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, akan datang umatku akan merasakan Al-Quran ni indah tak indah saja. Kerana apa? Kerana dah mereka lalai dengan dunia. Mereka punya hati dah terikat dengan dunia. Jadi apabila ada Al-Quran, dah tak indah dah. Dan sampai satu masa apabila akhir zaman nanti, satu persatu Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil Al-Quran. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau kita buka Al-Quran, dah hilanglah ayat ni. Bila tanya orang-orang lain, semua waktu itu orang-orang dah tak hafal dah Al-Quran. Bahkan dah tak baca dah Al-Quran. Jadi di situlah demi satu persatu Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik Al-Quran balik, dan kemudian di situlah akan berlakunya kiamah. Allahu Akbar. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungkan kita. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa dapat membaca Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa dapat membasahkan lidah kami dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah sifat para sahabat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tiba bulan Ramadan, mulutnya sentiasa membacakan Al-Quran. Kalau tak baca Al-Quran, sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap 7 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Ada para ulama setiap 3-4 hari akan khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i kita dalam bulan Ramadan 60 kali khatamkan Al-Quran. Masya-Allah. Jadi kita ni para jemaah dirahmati Allah, usahalah dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk dapatkan at least lah dapat 1 kali khatam Al-Quran. Janganlah kita biarkan waktu dalam bulan Ramadan kita biar begitu sahaja. Kerana Ramadan ini dimuliakan kerana apa? Kerana bulannya turun Al-Quran. Masya-Allah. Jadi di sini apabila kita membaca Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alif, contohnya kalau alif lam mim, bukan alif lam mim tu dikirakan satu perkataan, tapi alifun harf, lamul harf, mimun harf. Jadi alif itu adalah satu huruf, iaitulah 10 rahmat Allah. Lamul harf dan mimul harf. Jadi apabila kita membacakan alif lam mim, dah mendapatkan 30 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itu kalau pada bulan-bulan biasa. Kalau misalnya dalam bulan Ramadan, masya-Allah, lagi digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohonlah agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita membaca Al-Quran, kurniakan kita peluang untuk membaca Al-Quran setiap hari. Jadi paling kurang pun setiap hari, jangan kurang daripada 3 ayat at least, ataupun kalau nak lebih sikit kita letakkan target, jangan kurang daripada setengah muka ataupun 1 muka. Jadi di situ bila kita ada target, maka kita akan usaha untuk mendapatkannya insya-Allah ya. Jadi insya-Allah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit qasidah untuk menghayatkan bulan Ramadan ini dengan hati kita, yang mana kita melakukan bulan Ramadan ini dengan tujuannya apa? Untuk ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun. Jadi di situlah kita akan membacakan qasidah Syailillah ya Ramadan. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi wasallam. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya qadim al ihsan, بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. شيلillah يا رمضان، شيلillah يا رمضان، شيلillah يا رمضان بالقبول والغفران. جد لي هذا الإنسان عبد سوء
خزيا من ذنوبه وحلا خائف أنك غضبان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخايب راجي تحت بابك لاجي لم يزل في الدجى قائلا يا حنان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي والخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادات السهران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup bagi majlis petang ini, petang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dapat kita menghidupkan waktu asar hari Jumaat seperti yang kita sebutkan tadi. Para ulama kita sering mengingatkan la tabki ala man mat walakin ibki ala asril jum'ati idza fat. Jangan kau bersedih kalau ada orang meninggal, tapi bersedihlah kalau petang Jumaat kau tertinggal. Hari petang Jumaat ini waktu yang sangat-sangat krusial yang mana Allah SWT sebutkan, Nabi SAW sebutkan ada satu saat di Jumaat. Ada sebuah saat di dalam hari Jumaat itu yang tidaklah seseorang itu berdoa kepada Allah SWT melainkan Allah SWT mengkabulkan baginya doanya. Dan diriwayatkan bahawa ini dah dipanggil sebagai Sa'ah Fatimiyah yang mana Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi SAW menghidupkan waktu ini. Maka kita ucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah SWT telah berikan kita taufik hidayah, dapatlah kita menghidupkan petang ini dengan kita mengingatkan, memperingati tentang haul ahli Badar dan juga malam nuzul Quran dan juga haul Sayyidi Buya Maliki Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit sebelum kita akhir tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita boleh pelajari daripada peperangan Badar ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa kita ini berada dalam keadaan berperang hingga ke hari kiamat. Kita ini berada dalam berperang. Yang pertama sekali adalah jihad yang paling besar, iaitu peperangan dengan hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, intaqalna minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami telah berpindah daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apabila ditanya, ya Rasulullah, apakah maksud jihad yang terbesar? Baginda Nabi SAW pun menjawab, jihadun nafsi, iaitu melawan hawa nafsu kita.
Melawan hawa nafsu kita itu adalah sebuah peperangan. Apabila kita sedang berpuasa, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita sedang mengisytiharkan perang dengan hawa nafsu kita. Syaitan dah tak ada, maka sekarang ini kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita. Kita kekang saluran-saluran penguat hawa nafsu itu, iaitu makan, minum dan persetubuhan. Jadi apa yang kita melakukan sekarang ini, walaupun duduk tak ada buat apa-apa teman, tapi kita dalam sifat menahan. Itu adalah sifat kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita. Moga-moga kita dapatlah dikurniakan kemenangan ke atas hawa nafsu kita. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemenangan di alam nyata. Sering kali kita bersemangat cakap pasal perang, cakap pasal itu, cakap pasal ini, cakap pasal kemenangan umat Islam dan sebagainya, tapi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hakikatnya kita semua tengah lalai tuan-tuan. Hakikatnya kita semua tengah tidur tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Kita semua lalai dengan handphone kita, dengan skrin kita. Kita semua lalai daripada Al-Quran, lalai daripada hadir majlis ilmu, lalai daripada bersuhbah berdamping dengan para ulama. Kita semua tidur. Lalu tergamak kita nak sebut tentang kemenangan bagi umat Islam, kita harus beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tak perasan kerohanian kita ni dijajah oleh musuh-musuh Islam. Walaupun negeri kita dah merdeka daripada penjajahan, namun rohani kita, akal kita, tingkah laku kita semua masih lagi dijajah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, langkah pertama kemenangan umat Islam adalah apabila kita keluar daripada jajahan rohani. Kita keluar daripada dihancurkan oleh umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, umat Islam hanya akan menang sekiranya umat Islam itu bangun. Tapi sekarang umat Islam ditidurkan dengan kemaksiatan, dengan perempuan, dengan kemaksiatan, dengan arak dan juga dengan sebuah penyakit yang menghalang kita daripada kemenangan, iaitu penyakit al-wahan. Al-wahan itu adalah hubbu dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita memperingati ahli Badar, kita keluar daripada jajahan kerohanian. Penjajahan rohani apa maksudnya? Musuh-musuh Islam yang telah menjajah rohani kita sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon dengan memperingati ahli Badar, Allah Taala kurniakan kita kemenangan daripada hawa nafsu kita, barulah Allah Taala kurniakan kemenangan kita ke atas musuh-musuh umat Islam. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan zikir Ramadan. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menaik saksi, kemudian kita beristighfar, kita mohonkan syurga, mohon dilindungi dari api neraka. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
Mari kita teruskan seperti yang diajarkan oleh tok guru kita untuk kita mengisikan waktu kita pada akhir Jumaat ini dengan kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tarham 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama tarhamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tahannan 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama tahannanta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fi kulli lahzatin abada adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arshika wa midada kalimatik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati dhatika al-'aliyyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa mil'a ma 'alimta. Sallallahu alaihi ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam sallallahu alaihi wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam sallallahu alaihi jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar sallallahu alaihi man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam sallallahu alaihi syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam sallallahu alaihi abil qasim sayyidil kaunaini wa syafi'i thaqalain sallallahu alaihi abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam sallallahu alaihi nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain sallallahu alaihi ya أيها
المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت لطيف لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت لطيف ونزل من غيرك أنت وجل ولطيف بالعالمين يا الله ربك فينا شر العدا وهدهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في غابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بك فيا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله صلى الله ربنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Bismillah. Jazakumullah khairal jaza kepada Al-Fadil Ustaz Fawaz Tengku Muhammad Fawaz bin Tengku Muhammad Fauzi, dan juga kepada Al-Fadil Ustaz Hasanuddin bin Razali dan semua kalangan imam kita dan juga jemaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada hampir kepada petang ini masuk kepada jam 6.45 lah insya-Allah. Di sini insya-Allah setakat ingin berkongsi tentang program yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Fawaz dan juga Ustaz Hasanuddin. Pada petang yang penuh bahagia ini kita sama-sama menghayati haul yang disebut sebagai haul Badar. Dan pada masa yang sama juga hari ini juga kita menyambut majlis nuzul Quran insya-Allah. Nanti insya-Allah Al-Fadil Ustaz Fawaz dan juga Ustaz Hasanuddin akan berkongsi samalah. Saya diminta untuk membaca doa nuzul Quran pada hari ini. Kerana seluruh Singapura di masjid-masjid dikendaki untuk membaca doa tersebutlah. Kerana kerana kita akan mula ataupun sudah bermula bacaan Al-Quranul Karim yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Ulama Islam Singapura, di mana kita insya-Allah sepakat setiap masjid akan bersama-sama membaca doa tersebut. Pada masa yang sama juga kita juga akan mempergiatkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang kita sedia maklum sudah dimula pada Ramadan yang awal lagi. Tapi hari ini kita insya-Allah membaca doa nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan segala doa dan juga bacaan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tanpa saya buang masa, marilah sama-sama kita mengaminkan dan insya-Allah selepas bacaan doa-doa ini saya serahkan kepada Ustaz Fawaz untuk meneruskan lagi sejarah ataupun asbabul nuzul dalam turunnya Al-Quran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan la ghayatan laha wala intihaa wala amada laha wala inqidaa.
صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم بحق القرآن العظيم أدم علينا الأمن والإيمان واجعلنا دائما في ثبات واطمئنان واجعلنا سببا في تشر الخير ومفتاحا للصلاح بين الناس والأنام واجعل لنا في كل خطواتنا بركة وفي كل أعمالنا رضاك وفي كل دعائنا استجابة واجعلنا اللهم من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم بسط الأمن والاستقرار للعالم كله والإنسانية جمعا اللهم اجعل السلام يؤم الأرض واحفظنا من شر الحرب. اللهم جنب المسلمين ويلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن خصوصا للمؤتمرين ولأبنائنا الدارسين والمتعلمين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات ويا منحي المؤمنين ويا مجيب دعوة المضطرين. ارفع الضر والبأس عنا وعن الناس أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pimpinan ya Allah, cahaya petunjuk dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang dilupakan ya Allah. Ajarkanlah apa yang tidak diketahui. Rizkikanlah kami membacanya siang dan malam, dan jadikanlah ia penolong kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hiasilah kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati-hati kami, cahaya di dalam jiwa-jiwa kami, dan penghapus segala kesedihan kami, serta penyelenyap segala kegelisahan dan juga kemuraman kami Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran yang agung, kekalkanlah kepada kami keamanan dan keimanan. Jadikanlah kami sentiasa dalam keteguhan dan ketenangan. Jadikanlah kami sebagai penyebab tersebarnya kebaikan dan sebagai kunci pembaikan buat manusia dan seluruh makhluk. Limpahkanlah ya Allah keberkatan pada setiap langkah kami, keredaan-Mu dalam setiap amalan kami, dan perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi, dan kalangan hamba-hamba-Mu yang terpilih. Ya Allah, limpahkanlah keamanan dan kestabilan kepada seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Ya Allah, jadikanlah kedamaian memenuhi bumi ini ya Allah, dan peliharalah kami daripada keburukan peperangan. Ya Allah, hindarilah umat Islam daripada malapetaka, fitnah dan ujian yang zahir dan yang tersembunyi, secara khusus buat mereka yang sedang melaksanakan ibadah umrah, dan buat anak-anak kami, para pelajar yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Wahai Tuhan yang menaikkan segala hajat, wahai Tuhan yang maha tinggi darjatnya, wahai Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan wahai Tuhan yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesempitan. Angkatlah segala kesusahan dan juga kepayahan daripada kami dan daripada seluruh umat manusia. Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah, pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi serta arasy yang mulia. Wahai yang maha lembut terhadap ciptaannya, wahai yang maha mengetahui terhadap ciptaannya, wahai yang maha mengenal akan ciptaannya, kurniakanlah kepada kami kelembutan-Mu, wahai yang maha lembut, wahai yang maha mengetahui, dan wahai yang maha mengenal. Wahai Tuhan yang maha lembut yang tiada penghujungnya, permudahkanlah bagi kami apa yang sedang menimpa ke atas diri kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha lembut yang tiada penghujungnya. Permudahkanlah urusan kami dan urusan para muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Kamu adalah maha pengampun dan amat suka akan keampunan. Maka berikanlah ya Allah keampunan kepada kami. Wahai Tuhan yang maha pemurah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah, serta peliharalah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, dengan berkatnya ahli Badar ya Allah, dengan berkatnya malam nuzul Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bagaimana Kau telah menerangi bumi ini dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah, maka terangkanlah hati kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mendapatkan membaca Al-Quran ya Allah. Di antara kami belum mengetahui membacanya ya Allah, bantulah kami untuk mendidik hawa nafsu kami agar kami dapat mempelajari untuk membacanya ya Allah. Di antara kami yang belum pernah lagi mengkhatamkan Al-Quran ya Allah, kurniakanlah kami peluang pada Ramadan ini untuk kami dapat khatamkan Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, bantulah kami untuk membaca Al-Quran dengan sempurna ya Allah. Bantulah kami untuk membaca Al-Quran dengan menghayati akan kalam-Mu ya Allah. Kurniakanlah
jadikanlah kami dapat membaca Al-Quran dan menghayatinya ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh Al-Quran itu adalah kalam-Mu ya Allah, adalah hadiah daripadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur kepada hadiah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat dan kurniaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami sedar diri kami ini lemah ya Allah. Kami sedar diri kami ini yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami sedar diri kami yang sentiasa lalai daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang lebih baik daripada semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Bersihkanlah daripada hati kami daripada sifat-sifat yang Kau tak ridai ya Allah, daripada sifat riya, sifat sombong, sifat takabur, sifat hasad, sifat dengki ya Allah. Masukkanlah dalam hati kami sifat yang Kau ridai ya Allah, sifat lemah lembut, sifat sabar, sifat syukur, sifat tawadhu ya Allah, sifat rendah diri dan sifat sabar dan ridha atas segala takdir-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami barakah dalam Ramadan ini ya Allah. Kurniakanlah kami keberkahan dalam Ramadan ini ya Allah. Kurniakanlah kami keberkahan dalam Ramadan ini ya Allah. Kurniakanlah kami dapat melakukan puasa seperti mana orang-orang khawasin ya Allah. Kurniakanlah kami dapat puasa seperti orang-orang yang khawasin, yang mana bukan hanya puasa hanya sekadar menahan lapar atau dahaga ya Allah, tapi kami dapat menghayati akan ibadah puasa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bantulah kami ya Allah. Di antara kami yang lemah Kau kuatkanlah ya Allah. Di antara kami yang sakit Kau sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami yang berhutang Kau lunaskanlah ya Allah. Di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat Kau kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, pada saat-saat yang mulia ini ya Allah, ya Allah, kami menadahkan tangan kami di hadapan-Mu ya Allah. Maka pandanglah pada kami ya Allah. Terimalah sekalian hajat-hajat kami ya Allah. Doa pada jemaah hajat masing-masing. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang lemah Kau kuatkanlah. Di antara kami yang sakit Kau sembuhkanlah. Di antara kami yang berhutang Kau lunaskanlah. Di antara kami yang sempit Kau lapangkanlah. Di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat Kau kabulkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Antara Zalikhah binti Ismail ya Allah, sembuhkanlahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurangkanlah sakitnya ya Allah. Kurniakanlah mereka kesembuhan yang cepat ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada saat yang mulia ini ya Allah, ya Allah, Kau bantulah kami ya Allah. Bantulah umat Islam ya Allah. Bantulah umat Islam ya Allah. Bantulah mereka-mereka saudara kami di Palestin, di Gaza, di Myanmar dan sekalian yang beradanya umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ringankanlah mereka ya Allah. Angkatkanlah ujian daripada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sungguh dunia ini sekarang dalam keadaan yang teruk ya Allah. Dunia ini sekarang dalam keadaan yang berperang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Lembutkanlah sekalian umat-umat Islam, lembutkanlah sekalian manusia-manusia yang berkuasa dalam dunia ini ya Allah, agar mereka dapat menghentikan peperangan ini ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tak dapat melihat ya Allah. Sungguh kami sedih, kesian kepada saudara-saudara kami ya Allah yang ditimpa musibah ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, mudahkanlah sekalian urusan mereka ya Allah. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna ya Allah, atas Kaulah kami menyerah ya Allah. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkaulah yang kami kembali ya Allah, dan kami tuju ya Allah. Wa ilaikal masir. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna ya rahim. Fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah sekarang kita boleh bersiap sedia untuk buka puasa, boleh siap sedia mengambil tempat kita di luar sana. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lepas maghrib kita akan sambung dengan pembacaan tahlil insyaAllah.